ni tak ada air weh. Apa yang keluar sikit ni? Apa benda ni? Contoh pertama. Contoh kedua. Contoh ketiga. Contoh keempat. Contoh kelima. Contoh keenam. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan antara kesan-kesan pembaziran air di Kolej Kediaman. Untuk kesan yang pertama ialah mengganggu rutin harian pelajar. Hal ini kerana apabila bekalan air tidak mencukupi, ia akan menyukarkan pelajar untuk mandi, mencuci pakaian dan mencuci pinggan dan cawan. Untuk kesan seterusnya, kos penyelenggaraan meningkat. Ianya dikatakan demikian kerana apabila bilik air yang digunakan tidak tutup dengan rapat, air yang telah keluar, pembaziran yang berlaku akan menyebabkan kos pembayaran untuk bil air meningkat dengan sangat tinggi. Untuk kesan seterusnya, kebersihan persekitaran akan terjejas. Sebagai contoh, tandas, bilik mandi dan kawasan koridor di sekitar Kolej Kediaman akan menjadi kurang bersih kerana tiada air untuk kita membersihkan kawasan tersebut. Itu sahaja untuk kesan-kesan pembaziran air di Kolej Kediaman. Ada banyak lagi kesan-kesan yang kita boleh peroleh daripada aktiviti pembaziran ini. So, rakan-rakan semua, janganlah bazirkan air. Guna air dengan cermat dan bijak. Apabila air tak digunakan, tutup dengan betul-betul. Okey, bye.